Apa hari ni gaji? Saya nak berbuka dengan lauk yang sedap-sedap. Terima kasih sangat bos sebab bagi bonus. Sebelum tu bos tolong like dan komen jawab apa titik pun boleh. Hari ni saya daripada KL terus datang di Kuala Kerteh. Dekat sini selalu saya datang waktu tak puasa. Nama tempat ni Nohana Ikan Bakar. Untuk orang Terengganu mesti dia tahu Nohana Ikan Bakar ni antara kedai ikan bakar paling sedap. Tapi untuk bulan puasa ni banyak sangat menu-menu baru yang menarik. Sini nak bungkus boleh, nak booking boleh, nak walk in pun boleh. Tempat dia luas, selesa, ada tanda sepatu, ada surau. Jadi tanpa membaziri masa, jom kita makan. Ni dia menu yang saya order. First ni kita ada siakap pelak Ayutthaya. Dia datang dengan dua bahagian macam ni. Sebelah sini ada somtang dan belah satu lagi ada sos. Rasa dia masam-masam manis, sedap. Dia punya ikan sampai garing-garing, tapi isi ikan dalam masih lagi juicy. Makan dengan nasi serius sedap. Next pula kita ada ayam orkon RM25 je. Yang ni pula masakan ala-ala China, berbeza dengan masakan Melayu tapi sedap. First time makan rasa macam ni. Next pula kita ada udang salted egg. Saiz udang yang dibagi besar-besar. Jadi waktu korang makan tu memang nikmat and puas. Kuah dia pun sedap, masing-masing berlemak. Seterusnya pula kita nak rasa sup giabok. Serius besar-besar bas guys. Dalam kuah dia banyak lagi isi. Untuk tekstur daging ni lembut-lembut kenyal. Jadi waktu makan tu memang mudah je masuk mulut. Ada bahagian lemak, ada bahagian daging. Yang paling best ada tulang sungsung lagi. Next pula kita ada siakap pelapok. Nah, saiz dia besar RM55 je. Isi siakap ni dia dah cincang halus-halus. Sedap, rasa dia garing-garing crispy. Tapi untuk isi dekat dalam dia basah-basah lagi. Untuk perpaduan yang sempurna boleh makan dengan kailan ikan masin dia ni. Next seterusnya kita nak rasa top menu. Yang ni dia punya ikan bakar. Korang tengoklah rempah dia tu bersatu dengan daging ikan ni. Lepas tu dia bagi dengan sos air asam dia ni. Serius memang sedap sangat. Next pula ada menu baru. Dia ni kita panggil Tom Yum Tsunami. Banyak macam ni baru RM30. Ada semua jenis. Ada ikan, ada sotong, udang. Murah, sedap. Tom Yum dia pun pekat. Seterusnya juga saya ada order dia punya siakap 3 rasa. Dekat Nohana Ikan Bakar ni kualiti seafood dia serius A+ punya fresh. Mana taknya guys, kedai dia ni dekat betul dengan Kuala. Yang last ni saya dah ambil dia punya siakap steam. Padu guys. Dalam semua menu saya tadi tak ada satu pun yang mengecewakan. Semua sedap-sedap. Jadi korang jangan lupa ajak member, keluarga dan kekasih datang berbuka dekat Nohana Ikan Bakar Kerteh. Cawangan kedua dia pun di Pantai Sura buka. Nak pergi sana pun boleh.